Pernahkah anda rasa terperangkap? Anda sudah lakukan segalanya. Anda visualisasi, anda buat papan impian, anda ulang afirmasi setiap pagi, anda bekerja lebih keras daripada orang lain. Namun, realiti yang anda impikan masih terasa jauh, seolah-olah ada dinding halimunan yang menghalang anda. Anda mula bertanya, apa lagi yang perlu saya buat? Berapa banyak lagi usaha yang perlu saya curahkan? Perasaan letih dan putus asa ini adalah satu pengalaman yang sangat biasa dalam perjalanan manifestasi. Ramai di antara kita diajar bahawa untuk mendapatkan sesuatu yang besar, kita perlu berjuang, berusaha keras dan membuktikan kelayakan kita. Kita percaya bahawa semakin kuat kita menginginkan sesuatu dan semakin gigih kita bekerja, semakin cepat ia akan datang. Tetapi bagaimana jika saya katakan seluruh premis ini salah? Bagaimana jika kunci untuk mencipta realiti bukan terletak pada penambahan usaha, tetapi pada pengurangan sesuatu yang lain? Sesuatu yang berada di dalam diri anda sekarang, yang bertindak seperti brek kecemasan pada kereta impian anda. Ini bukan tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang menjadi lebih ringkas. Di dalam kerumitan keinginan dan ketakutan anda, wujud satu prinsip yang sangat mudah. Satu undang-undang alam semesta yang sering diabaikan. Ia adalah prinsip kesederhanaan. Prinsip ini menyatakan bahawa realiti anda tidak dibentuk oleh kekuatan keinginan anda, tetapi oleh kejelasan getaran anda. Semakin sedikit rintangan dalam medan tenaga anda, semakin cepat alam semesta boleh menyusun semula dirinya untuk mencerminkan keinginan anda. Perjuangan, keraguan dan keperluan untuk mengawal adalah statik yang mengganggu isyarat anda. Hari ini, kita akan membongkar bagaimana tenaga, frekuensi dan anjakan perspektif boleh membangkitkan kebijaksanaan yang lebih mendalam. Dan bagaimana dengan mengamalkan kesederhanaan, anda boleh beralih daripada seorang pejuang yang letih kepada seorang pencipta yang berkuasa. Jadi, apakah prinsip kesederhanaan ini? Secara asasnya, ia adalah idea bahawa kelajuan manifestasi anda adalah berkadar songsang dengan jumlah rintangan dalaman anda. Semakin kurang rintangan, semakin cepat realiti anda terbentuk. Rintangan ini bukanlah satu daya luaran. Ia adalah gabungan tenaga dalaman yang kita cipta sendiri. Ia adalah keinginan yang telah dicemari oleh keraguan. Ia adalah harapan yang dirantai oleh ketakutan. Ia adalah pemikiran yang berlebihan, analisis yang tidak berkesudahan dan keperluan untuk mengawal setiap langkah dan hasil. Apabila anda berada dalam keadaan ini, anda menghantar isyarat yang bercanggah kepada medan kuantum. Di satu sisi anda berkata, saya mahukan ini. Di sisi lain anda berbisik, tetapi saya tidak pasti jika saya boleh memilikinya. Saya takut ia tidak akan berlaku atau saya perlu tahu bagaimana ia akan berlaku. Medan kuantum yang merupakan cermin tenaga tulen tidak dapat mentafsir isyarat yang herot benyot ini. Untuk memahaminya, mari kita lihat model realiti kuantum yang dicadangkan oleh ahli fizik David Bohm. Bohm mencadangkan bahawa terdapat dua lapisan realiti. Susunan terzahir atau explicate order, iaitu dunia fizikal yang kita lihat, dan susunan tersirat atau implicate field, iaitu medan tenaga gaib, di mana semua kemungkinan wujud serentak sebagai gelombang kebarangkalian. Anda tidak mencipta masa depan anda dari sifar. Sebaliknya, anda memilih atau menala kepada satu realiti daripada medan kemungkinan yang tidak terhingga ini. Proses pemilihan ini tidak berlaku melalui usaha fizikal, tetapi melalui padanan getaran. Frekuensi anda, iaitu gabungan purata pemikiran dan emosi anda, bertindak sebagai dial penala. Apabila getaran anda sepadan dengan getaran realiti yang diingini, realiti itu akan runtuh dari bentuk gelombang ke dalam bentuk zarah atau menjadi nyata dalam hidup anda. Di sinilah kesederhanaan memainkan peranan penting.
Rintangan yang kita bincangkan tadi berakar umbi dalam identiti dan pengaturcaraan bawah sedar kita. Fikiran bawah sedar seperti yang didedahkan oleh ahli neuroscience mengawal 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi kita setiap hari. Ia adalah sebuah arkib besar yang menyimpan setiap pengalaman, kepercayaan dan memori emosi yang pernah kita alami, terutamanya dari zaman kanak-kanak kita. Bagi kebanyakan kita, arkib ini mengandungi program yang berbunyi, hidup ini sukar. Anda mesti bekerja keras untuk berjaya. Anda tidak layak menerima sesuatu dengan mudah. Kepercayaan ini membentuk identiti kita. Kita mula melihat diri kita sebagai seseorang yang perlu berjuang, yang perlu membuktikan nilai diri melalui pengorbanan dan usaha yang tidak berkesudahan. Identiti ini mewujudkan satu kitaran yang kita panggil gelung usaha ataupun effort loop. Apabila kita menginginkan sesuatu, program bawah sedar ini akan diaktifkan. Ia memberitahu kita bahawa untuk mencapai matlamat itu, kita perlu berusaha lebih keras. Jadi, kita pun berusaha. Tetapi, kerana pada tahap yang paling dalam kita merasa tidak layak, kita secara tidak sedar mensabotaj diri kita sendiri atau mencipta halangan. Apabila kita gagal, ia mengesahkan kepercayaan teras kita. Lihat, memang susah pun. Jadi, kita cuba lagi dengan lebih gigih dan kitaran itu berulang. Gelung ini bukan sahaja meletihkan secara mental dan emosi, tetapi ia juga menghasilkan isyarat tenaga yang sangat tidak koheren. Ia dipenuhi dengan tenaga terdesak, ketakutan kegagalan dan ketidakpercayaan terhadap proses itu sendiri. Medan kuantum tidak bertindak balas kepada apa yang anda mahu. Ia bertindak balas kepada siapa diri anda pada tahap getaran. Jika anda bergetar sebagai seseorang yang sentiasa perlu berjuang, alam semesta akan sentiasa memberi anda sesuatu untuk diperjuangkan. Jadi, bagaimana kita keluar dari gelung ini dan mencapai keadaan kesederhanaan yang selaras? Kuncinya terletak pada mengamalkan apa yang diajar oleh guru kerohanian Neville Goddard sebagai anggapan hajat telah tercapai. Ini bukan sekadar berfikir positif atau berpura-pura. Ia adalah satu anjakan dalaman yang mendalam di mana anda secara sedar memilih untuk merasakan perasaan yang akan anda alami jika keinginan anda sudah pun menjadi kenyataan. Anda tidak lagi mengharapkan ia berlaku. Anda hidup dari realiti di mana ia telah pun berlaku. Ini adalah kesederhanaan dalam bentuknya yang paling tulen. Tiada lagi keraguan, tiada lagi persoalan bagaimana atau bila. Hanya ada satu kepastian yang tenang dan mendalam. Keadaan dalaman yang bersih dan koheren, inilah isyarat yang paling jelas yang boleh anda hantar ke medan kuantum. Dalam fizik kuantum, terdapat satu konsep yang dipanggil kesan pemerhati yang ditunjukkan dalam eksperimen di celah. Eksperimen ini membuktikan bahawa zarah subatom boleh wujud sebagai gelombang kemungkinan sehingga ia diperhatikan. Apabila ia diperhatikan, ia runtuh menjadi satu zarah di satu lokasi tertentu. Kesedaran kita secara literal mempengaruhi realiti. Namun, terdapat perbezaan besar antara pemerhatian kuantum yang sebenar dan apa yang saya panggil pengawasan. Pengawasan adalah tindakan sentiasa memeriksa realiti 3D anda untuk mencari bukti. Anda melakukan meditasi dan kemudian anda membuka mata dan melihat sekeliling, bertanya, dah jadi ke belum? Ini bukan pemerhatian, ini adalah penyiaran ketidakpercayaan. Ia menghantar mesej kepada alam semesta bahawa anda tidak benar-benar percaya ia telah berlaku. Pemerhatian kuantum yang sebenar adalah satu fokus dalaman. Anda menutup mata luaran anda kepada realiti semasa dan membuka mata dalaman anda kepada perasaan hasil yang telah dicapai. Anda memerhatikan realiti itu dari dalam diri anda, merasainya dengan setiap sel tubuh anda, sehinggalah
ia menjadi lebih nyata daripada keadaan semasa anda. Inilah cara anda menjadi pemerhati yang berkuasa yang meruntuhkan gelombang kemungkinan yang anda inginkan. Sekarang, mari kita mendalami konsep ini dengan lebih jauh lagi. Apabila anda berada dalam keadaan anggapan hajat telah tercapai, sesuatu yang luar biasa berlaku pada tahap fisiologi anda. Penyelidikan dari institut seperti HeartMath telah menunjukkan kewujudan keadaan yang dipanggil koheren jantung otak. Apabila anda mengalami emosi yang tinggi seperti rasa syukur, kasih sayang atau kegembiraan, jantung anda menghantar isyarat yang teratur dan koheren kepada otak anda. Keadaan koheren ini menyegerakan sistem saraf, sistem hormon dan sistem imun anda, meletakkan seluruh tubuh anda dalam keadaan optimum. Tetapi lebih daripada itu, ia menghasilkan medan elektromagnet yang sangat kuat dan teratur di sekeliling tubuh anda. Medan ini yang boleh diukur beberapa kaki dari badan anda adalah pembawa maklumat. Ia adalah tanda tangan tenaga anda. Apabila anda berada dalam gelung usaha, dipenuhi dengan tekanan, ketakutan dan keraguan, medan elektromagnet anda menjadi tidak teratur dan tidak koheren. Ia seperti radio yang dipenuhi statik. Niat anda mungkin ada di sana, tetapi ia hilang dalam kebisingan. Sebaliknya, apabila anda mencapai keadaan kesederhanaan dan koheren dalaman, medan anda menjadi seperti isyarat laser, fokus, teratur dan berkuasa. Niat anda dibawa pada gelombang tenaga yang jelas dan kuat. Inilah sebabnya mengapa perasaan adalah bahasa alam semesta. Fikiran anda boleh menetapkan niat, tetapi perasaan andalah yang menjana medan tenaga yang menarik realiti itu kepada anda. David Bohm bercakap tentang bagaimana susunan tersirat yang tidak kelihatan sentiasa bergerak dan terungkap menjadi susunan terzahir yang kita alami. Keadaan koheren dalaman anda bertindak seperti lensa yang memfokuskan tenaga dari medan tersirat ini untuk membentuk corak tertentu dalam realiti terzahir anda. Anda tidak memaksa apa-apa untuk berlaku. Anda hanya menjadi satu titik fokus yang teratur di mana alam semesta boleh menyatakan salah satu kemungkinannya yang tidak terhingga. Di sinilah sains dan kerohanian bertemu dengan indah. Ajaran kerohanian kuno sering bercakap tentang kepentingan iman, penyerahan dan menjadi satu dengan Tuhan atau sumber. Dari perspektif kuantum, ini adalah perkara yang sama. Iman adalah kepastian yang tidak berbelah bahagi. Penyerahan adalah melepaskan keperluan untuk mengawal. Menjadi satu dengan sumber adalah mencapai keadaan koheren dalaman, di mana anda selaras dengan kecerdasan medan kuantum. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan prinsip kesederhanaan ini ke dalam kehidupan harian anda? Ia bermula dengan anjakan identiti yang sedar. Berhenti melihat diri anda sebagai seseorang yang sedang mencuba untuk manifestasi. Sebaliknya, mulakan untuk menjadi dan bertindak sebagai orang yang sudah pun memiliki apa yang anda inginkan. Tanyakan pada diri anda soalan penting ini setiap pagi. Jika keinginan saya sudah menjadi kenyataan, bagaimanakah saya akan berfikir, merasa dan bertindak hari ini? Adakah saya akan merasa bimbang tentang kekurangan wang jika saya sudah kaya? Adakah saya akan merasa sunyi jika saya sudah berada dalam hubungan yang penuh kasih sayang? Adakah saya akan merasa tertekan tentang pekerjaan saya jika saya sudah pun berjaya? Jawapannya selalunya tidak. Orang yang sudah memiliki apa yang mereka inginkan merasa tenang, bersyukur dan terinspirasi. Jadi, tugas anda bukanlah untuk mengejar hasil, tetapi untuk memupuk keadaan dalaman itu sekarang. Latihan praktikal yang boleh anda mulakan serta-merta adalah dengan memerhatikan gelung usaha anda. Sepanjang hari, perhatikan apabila anda mula merasa terdesak. Apabila anda mula berfikir, anda perlu melakukan lebih banyak perkara untuk mendapatkan apa yang anda mahu. Apabila anda sedar anda berada dalam gelung itu, berhenti seketika.
Tarik nafas dalam-dalam. Ingatkan diri anda, kuasa saya bukan dalam tindakan saya, tetapi dalam keadaan saya. Kemudian dengan sengaja alihkan fokus anda kembali kepada perasaan hajat telah tercapai. Lakukan sesuatu yang membuatkan anda merasa baik, sesuatu yang selaras dengan identiti baru anda. Walaupun ia hanyalah perkara kecil seperti mendengar lagu kegemaran anda atau berjalan-jalan di taman. Pilih tindakan yang datang dari inspirasi dan kejelasan, bukan dari ketakutan dan kekurangan. Cabaran terbesar dalam mengamalkan prinsip ini ialah mengatasi keraguan dan ketidakpercayaan yang pasti akan muncul. Fikiran ego anda yang terbiasa dengan perjuangan dan kawalan akan memberontak. Ia akan berkata ini tidak masuk akal. Anda tidak boleh hanya duduk dan merasa baik sahaja. Anda perlu melakukan sesuatu. Atau ia akan menunjukkan kepada anda realiti 3D anda dan berkata, lihat, tiada apa yang berubah. Ini tidak berkesan. Inilah saat yang paling genting. Di sinilah kebanyakan orang berputus asa dan kembali kepada corak lama mereka. Adalah penting untuk memahami bahawa keraguan ini hanyalah program lama yang sedang berjalan. Ia adalah gema dari identiti lama anda. Tugas anda bukanlah untuk melawannya, kerana apa yang anda lawan akan berterusan. Tugas anda adalah untuk memperhatikannya dengan tenang, tanpa menghakiminya. Akui kehadirannya. Oh, itu dia lagi program ketakutan. Terima kasih kerana berkongsi, tetapi saya memilih untuk kekal dalam keadaan baru saya. Dengan melakukan ini, anda tidak memberi tenaga kepada keraguan itu. Anda membiarkannya berlalu seperti awan di langit. Stabilkan keadaan baru anda dengan mempraktikkan rasa syukur. Secara radikal untuk apa yang anda inginkan seolah-olah ia sudah pun ada di sini. Rasa syukur adalah salah satu frekuensi tertinggi yang boleh anda pancarkan. Ia adalah pengisytiharan kepada alam semesta. Terima kasih, saya sudah menerimanya. Satu lagi kunci penting ialah melepaskan keterikatan pada garis masa. Keperluan untuk tahu bila ia akan berlaku datang dari ego dan ketidakpercayaan. Apabila anda benar-benar hidup dari anggapan hajat telah tercapai, persoalan bila menjadi tidak relevan kerana bagi anda ia telah pun berlaku. Penyerahan kepada masa ilahi ini adalah ujian iman yang muktamad. Ini selaras dengan prinsip epigenetik yang menyatakan bahawa persekitaran kita mempengaruhi ekspresi gen kita. Persekitaran dalaman anda, iaitu emosi dan kepercayaan anda, adalah yang paling penting. Dengan secara konsisten mengekalkan keadaan koheren dan rasa syukur, anda secara literal menghantar isyarat baru kepada sel-sel anda dan kepada medan kuantum, memberitahu mereka untuk membina realiti baru di sekeliling anda. Kesimpulannya, perjalanan untuk mencipta realiti yang anda impikan bukanlah satu pendakian gunung yang curam yang memerlukan usaha tanpa henti. Sebaliknya, ia adalah satu proses menanggalkan lapisan-lapisan yang tidak perlu. Ia adalah tentang kembali kepada kesederhanaan. Kuasa anda yang sebenar tidak terletak pada apa yang anda lakukan, tetapi pada siapa diri anda. Ia tidak terletak pada kerumitan strategi anda, tetapi pada kejelasan keadaan dalaman anda. Prinsip kesederhanaan mengingatkan kita bahawa alam semesta tidak menuntut perjuangan kita. Ia hanya membalas getaran kita. Realiti tidak perlu diperolehi melalui kesusahan, tetapi dibenarkan masuk melalui keselarasan getaran. Dengan menyederhanakan lanskap dalaman anda dengan membersihkan keraguan, ketakutan dan keperluan untuk mengawal, anda secara semula jadi menjadi padanan getaran untuk hasil yang anda inginkan. Anda berhenti mengejar dan mula menarik. Anda beralih dari seorang pencipta yang bergelut kepada seorang magnet yang berkuasa. Mulai hari ini, saya menjemput anda untuk menerima kesederhanaan sebagai panduan anda. Perhatikan gelung usaha anda dan pilih untuk keluar darinya.
Alihkan identiti anda dari seseorang yang sedang mencuba kepada seseorang yang sudah pun memiliki. Pilih tindakan yang datang dari kejelasan, bukan dari ketakutan. Lepaskan keterikatan anda pada bagaimana dan bila. Jadikan kesederhanaan dan koheren emosi sebagai keadaan semula jadi anda. Kerana apabila anda melakukannya, anda tidak lagi perlu mencari keajaiban. Anda akan menjadi keajaiban itu. Dan dari ruang itu, semua kemungkinan akan tunduk kepada kewujudan anda.